Pernah tak korang pergi hospital atau klinik dan rasa macam doktor atau nurse lebih beri perhatian kepada isu berat badan atau BMI? Pernah tak? Sebenarnya, patut tak doktor guna istilah obesity? Adakah istilah obesity ni satu bentuk body shaming? Atau adakah doktor sebenarnya berhak dan bertanggungjawab untuk tulis obesity dalam rekod perubatan? Bukan untuk mengaibkan, tapi untuk pastikan korang dapat rawatan yang tepat dan selamat. Patut tak? Untuk jawab soalan ni, first kita kena faham risiko obesiti dalam bidang perubatan. Risiko langsung atau direct risk of obesity adalah diabetes, hypertension Atau tekanan darah tinggi, penyakit jantung, obstructive sleep apnea atau penyakit dengkur, fatty liver disease, masalah tulang macam sakit lutut, sakit pinggang, masalah tulang belakang macam slip disc dan lain-lain, masalah kesuburan, dan ni melibatkan kedua-dua kesuburan di kalangan lelaki dan perempuan ya. Dan risiko paling tinggi di kalangan golongan obes adalah penyakit obes tu sendiri. Dari segi keyakinan diri, keselesaan dalam pengangkutan awam macam kapal terbang ke, train ke, dan banyak lagi masalah emosi dan mental berkaitan dengan obesiti. Jadi bila doktor tengok seseorang dengan BMI lebih daripada 25, bukan doktor nak judge, bukan nurse nak body shaming. Kami sebenarnya perlu berjaga-jaga dengan komplikasi dan kesan sampingan obesiti. Doktor nak tolong korang sebenarnya. Sebab bukan sekadar penyakit fizikal yang saya sebutkan tadi merupakan risiko obesiti, tetapi obesiti juga berkaitan rapat dengan masalah keyakinan diri rendah, depression, anxiety dan other eating disorders. Sejak 2013, obesiti telah diklasifikasikan sebagai penyakit kronik. Obesiti perlukan bantuan dan sokongan, bukan ejekan atau judgement. Obesiti boleh dirawat dengan pelbagai kaedah, bermula dengan perubahan gaya hidup, memahami konsep kalori defisit. Lepas tu ada ubat makan, ada ubat suntikan yang mana semua ni dikenali dengan nama ubat pengurusan obesiti. Ia juga boleh dirawat dengan beberapa prosedur atau pembedahan. Tapi korang janganlah cedok informasi dari sembarangan orang. Make sure korang minta nasihat dan pandangan dari mana-mana doktor atau healthcare workers. Tolonglah, tolong. Please. Jumpa doktor yang berkaitan dengan isu ni, dapatkan nasihat dan bantuan profesional. Lawati website obesityisaddisease-my.com untuk maklumat lanjut. Saya dah letak more info kat bio. Kalau ada masa, korang singgahlah.